Ku mengharapkan Ramadan kali ini penuh makna. Nak gerak sahur Anak-anak tak bangun lagi. Kita masak dah semua. Assalatu wassalamu alaih. Assalamualaikum warahmatullahi. Bangun, bangun, bangun. Sahur, 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 sahur. Sahur, 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 sahur. Bangun, 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 sahur. Bangun, 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 sahur, sahur, sahur. Lewat dah, lewat dah. Bangun, bangun, bangun. Hai, sahur, sahur. Sahur, sahur. Sahur, sahur, sahur. Sahur, sahur. Tidur kesian Bangun, sahur, sahur. Tuan-tuan dan puan-puan, macam inilah keadaan asrama pelajar yang mereka mengaji secara percuma di sini, dan keadaan asrama agak kekurangan. Jadi saya masih mengharapkan bantuan daripada tuan-tuan untuk infak bagi kesempurnaan untuk asrama. Dan tuan-tuan dan puan-puan, untuk bulan yang mula ni kita ada buka peluang untuk infakkan, untuk iftar, untuk berbuka, sahur dan murah. Bagi tuan-tuan yang nak ambil slot untuk package tersebut masih ada, insya-Allah. Jadi tuan-tuan boleh isi slot tersebut. Saya nak sambung kejut anak-anak pelajar saya. Okey, assalamualaikum warahmatullahi. Qayyum, 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 qayyum. Bangun, bangun.